Awak tahu tak imbuhan akhiran? Imbuhan akhiran adalah kata dasar tambah imbuhan. Jadilah imbuhan akhiran. Contohnya mainan. Main tambah nun jadilah mainan. Contoh lain sertai. Serta tambah i jadilah sertai. Sertai. Kita tengok satu persatu. Contoh perkataan yang pertama tadi, main adalah kata dasar dan nun adalah imbuhan. Jadilah imbuhan akhiran. Contoh yang kedua ialah sertai. Serta adalah kata dasar dan i adalah imbuhan. Jadilah imbuhan akhiran. Awak tahu tak apa sebab nama imbuhan akhiran? Sebab imbuhan tu ada di belakang kata dasar. Oh, faham tak? Faham. Faham tak? Faham. Faham tak? Faham? Faham. Faham. Faham? Faham. Semua faham ke?